Assalamualaikum, saya dari Penang. Sebelum ni saya mengalami masalah eczema yang agak teruk. Saya ada buat rawatan di klinik pakar, tapi selepas beberapa tahun datang balik masalah gatal tu. Kemudian saya datang buat rawatan di puspa terapi. Selepas 2 kali rawatan, makin okey lah. Saya punya masalah eczema ni ada improvement lah daripada sebelum yang saya datang tu. Biasanya badan jadi macam mana? Badan saya dulu jadi gatal-gatal. Lepas tu kulit saya dia